kita semua sedia maklum yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun M adalah nemesis lah. Dia memang tak boleh get along dengan each other. Dia orang peluk betul. Tapi kami tahu perkara ini, yang mereka pernah bergaduh dan sebagainya. Mereka pernah bersama, selepas itu pun kami tahu. Tapi kami tidak merasakan benda tu. Kami tak ada memilih satu pihak dan rasa oh ini yang betul, ini yang salah. Kami tidak merasakan perkara tersebut. Jadi kalau ada perbalahan antara mereka, itu berlaku sebelum zaman kami. Dan jika antara mereka yang boleh keluar dan boleh menjanjikan perubahan radikal, kami akan rasa kalau apa-apa masalah personal antara kau dengan dia, tu masalah kau lah. Itu yang pasti yang kau nak bawa perubahan radikal untuk aku. Itu pandangan kami. Sebab dia tak boleh harapkan generasi kami pun ikut emosi dia, ikut apa yang dia. Sebab tu susah sikit untuk kami relate bila ahli politik tua dalam negara kita ni, dia cakap saya lawan dulu, saya kawan dengan dia, saya lawan dia, saya dihumban, dia penjarakan. Dinosaur age ni dia humban, dia penjara. Saya tak boleh relate. Saya tak nampak dia penjarakan. So sejarah parti, sejarah negara tu tak penting bagi Gen Z penting, tapi kami tak boleh relate. Kami tak susah nak relate. Saya boleh bagi contoh sebagai bekas anggota PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak pernah nampak dia dipenjarakan. Jadi bila dia keluar dan dia menyatakan bahawa saya dihumban, diaibkan, dipenjarakan, saya faham betul ia berlaku. Tetapi saya tak ada emosi dan attachment tersebut dengan dia. Maka sewaktu pilihan raya 2022, saya masih boleh menyokong dia sebab dia janjikan perubahan yang radikal.